Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Sabtu 24 Januari 2027 Masihi bersama dengan 5 Syaban 1447 Hijrah. Sekarang ni pukul 6 tepat pukul 6 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini malam tadi. Lepas tu buat video daily report tu. Saya ada report dengar tak di makanan saya. Saya terus tak balik rumah lah. Malam dua balik rumah. Malam baru balik rumah. Saya pergi ke ni, ke biasa lah. Sembahyang maghrib di masjid pada buah dan juga sembahyang syak pun di masjid pada buah. Lepas sembahyang maghrib tu saya terus singgah ke mana? Ke Kedai Fikri seperti biasalah malam. Singgah minum malam tu seperti biasa. Lepas tu pada singgah malam seperti biasa tu pulang pada pukul, balik ke rumah pada pukul berapa? Pukul 12 ada. Pada pukul 12 tu lah agak. Pada pukul 12 malam itu. Kita duduk pada pukul 12.30 malam. Pada malam tadi tidur pada pukul berapa? Pukul 3.40 itu. Bangun pada pukul 6.50 pagi. Bangun gerak lah. Jasa gerak lah. Bangun mandi semai subuh. Kemudian pakai sarapan. Tak sambut tidur balik. Tak sambut tidur. Tak ingat dah. Ada makan sarapan lah. Makan sarapan tu. Relax, tenang. Lepas tu sambut tidur. Dia tidur ke sekejap. Tak ingat dah. Sambut tidur lah. Pukul 10 sambut tidur. Bangun pada pukul 1.20. Bangun mandi untuk sembahyang zuhur lah. Sembahyang zuhur. Mandi tu relax. Lepas mandi tu dah main internet. Dia main buka tu edit video apa, main Facebook apa. Pukul 3 juga baru sembahyang zuhur. Lepas tu sembahyang zuhur pula, sembahyang asar pula pada pukul 5.40 saat ni. 5.40 saat ni sembahyang zuhur, sembahyang asar. Lepas tu tak ada agak baru main lelah kat ikut tanah main gitu. Lepas edit video pun dan sempat edit video dan main internet gitu lah. Ada jaga poin ni. Panjang ni. Lepas tu asal pada pukul 6.40 ni. Lepas tu duduk relax dengan tukar lapu, salin lapu ni kan ni. Lepas tu itulah nak beli gempur lapu pula 3 lagi tu nak pasal luar tu bos tu baru buat lagi. Saya buat projek ni dengan asing ni. Untuk luar pula tambah 2 lagi. Lepas tu untuk space lah. Sebab ada hak tu nak nampak duk malak nak terbakar. Bila masa boleh terbakar lah tu. Hak nak terbakar tu. Hak nak terbakar hak patut dapur ni. Dipindah kepada bilik mandi lah. Sementara tunggu dia habis tepuh dia expired dia dah habis lah. Akan disaling lah. Akan dibeli akan baru dibeli petang ni. Pelak 2 untuk beli lagi nak pergi ke kedai awal ya. Awak dia report ni nak terus gila dah. Okey. Saya rasa sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Sudah. Ada sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.